Okay, Assalamualaikum and hi. Kali ni kami akan keluarkan satu lagi demo video untuk sistem template Resort Tracker System RTS. Okay, untuk RTS ni adalah request daripada klien semasa kami. So, kami keluarkan dalam 2 version. Okay, 2 version, iaitu RTS version 1 dengan RTS version 2. Okay, RTS version 1, okay, beza RTS version 1 dengan RTS version 2 adalah, okay, RTS version 1 dia akan ada satu bahagian iaitu room booking dan juga satu bahagian kalender. Kalender ni dia akan view secara dua lah. Maksud dia room number, satu lagi adalah room type. Okey, yang ni sekali untuk RTS version 1. Kalau RTS version 2 pula, sama juga dia ada room booking punya bahagian dan satu lagi dia akan ada dua lagi bahagian iaitu room type and then room number. So, dia tak ada scroll function. Kalau nak ikutkan RTS, dia akan ada satu bahagian, iaitu kat kalender ni ada scroll function lah. Scroll function ni kegunaan dia untuk kita scroll mengikut room type ataupun room number yang ada melebihi daripada 8. Okey, 8 list tadi. Okey, kedua-duanya sama saja, cuma beza dia dari segi view and then scroll tadi tu. Okey, kita proceed dengan version 1 dulu. Okay, kami explain dulu cara kegunaan untuk version 1 dulu. Okay, untuk bahagian RTS version 1, dia akan ada satu bahagian URL. So, user boleh play around, boleh tengok dekat bahagian sini. Kat sini, dia punya standard nota lah untuk cara key in. And then, dia punya function dan juga view by color. Okay, room booking. Kita tengok room booking Okay, nanti user just key in saja mengikut standard key in. Okay, untuk standard list lah. So, ada booking number, guest name, guest phone, check in, check out, and night, per night, berapa lama dia stay, price per day, then adult guest, children guest, room type. Okay, room type, room number, dia akan panggil berdasarkan kita punya setting kat sini. So, katakan, okay, user ada resort, room type dia ada 4 jenis macam kat sini kan. So, just masukkan standard, deluxe, superior, suite. Okay, then room number boleh masukkan nama pun boleh masukkan number 101 pun boleh, tak ada masalah. Ini sampel sajalah. Okay, so nanti dia akan ada kat sini number of resort, berapa total kita ada. Okay, kalau kita katakan, okay, untuk standard kita ada 4 bilik, deluxe ada 2, superior ada 2, suite pun ada 2. Okay, so kat sini dia akan automatic generate lah. Okay, untuk color punya bahagian, kalau kita tengok kat sini, kami ada note color of row. So, dia akan represent lah masa kita key in nanti. Contoh kalau kita tengok kat sini, okay. Untuk yang berwarna grey ni bermaksud sudah berlaku ataupun date tu kira dah berlalu lah. Okay. Contoh kalau kita tengok kat sini, okay. Hari ni katakan 25 bulan 1 current date kita. So, sebelum tu memang dia akan greykan warna that's row lah. Itu function dia. Okay, kalau untuk yang sedang berlaku ataupun dia masuk contoh kat sini, okay, Raju dia masuk 22 bulan, dia akan check out 26. So, 26 maksud dia hari yang dia check out lah. So, maksud dia untuk dia punya room available untuk 26 bila standard new client nak check in adalah pukul 3. So, kalau klien dah dia nak check out pukul 12 lah standard kan. So, kat sini kita nampak 4 hari. Okay, dia akan stay. So, then dia akan berwarna biru. Okay, misal kata user dia 25 lah hari ini. So, bila hari ini dia akan bertukar warna putih. So, maksud dia white ni dia kira dia current date, okay, hari ini, total date ni, ataupun date belum berlaku. Okay, kira booking akan datang lah. Macam contoh kita tengok Kalisha dan Elina ni. Okay, dia booking untuk bulan 2. So, dia belum berlaku. So, dia akan bertukar warna white kat sini. Dia akan stay dengan white lah. Color putih. Okay. Okay, kita back to normal balik. Okay. Untuk cara nak lihat bagi view kalender. Okay. So, first user just masukkan tahun. User masukkan nama room type. Okay, room number dah settle kat sini. So, kita katakan untuk RTS version 1 ni, okay, kita letak ada 10. Okay, 10 bilik lah. 10 bilik, ada room type, ada 4 jenis. Okay, so then bila kita nak tengok kalender, kita just pergi je bahagian kalender ni. So, user boleh ubah mengikut bulan lah. Kalau kita katakan untuk bulan terkini ni adalah bulan Januari, so Januari. Kalau Februari, kita boleh tengok Februari. So, kat sini kita akan nampak dia punya format.
Okey. Okey, dia ada dua saja, drop down list, room type dengan room number. So misal kata room type kita akan check by kita punya room type punya, sebab tadi ada room type 4 kan. So format adalah 422. So kat sini kami ada letak note. Okey, refer saja format ni untuk kita pastikan dia masih ada ke tak ada. Dia masih boleh di booking tak untuk that room type. So katakan okey, kita tengok untuk bulan 1 balik. Okey, bulan 1. This one kan? Okey. So, kita tengok. Okey, kenapa dia punya format tak sama? Okey, sepatutnya 422. 422 adalah refer pada this one punya number of resort. Okey, kat sini 422. So, kalau kita katakan kat sini, kenapa dia tak 422? Okey, sudah berkurang 2. So, bila kita double check, okey, maksud dia standard dah ada orang, dah diambil lah sebelum ni. So, dia akan berkurang. Kalau misal kata belum lagi, kita tengok yang jenis yang akan datang lah. Katakan, okey, hari ni 25, so 26. So, 26 should be dah ada lah. So, kita tengok 26. So, daripada starting 22. Okay, 22. Dia booking. So, KJC 3 ni 422. Dia back to normal balik untuk standard punya. So, maksud dia standard tu masih ada lagi 4. Kalau kat 25 hari ni untuk standard ada 3 lah. Sebab satu dah ada orang booking kan. Raju ni. So, ini cara untuk tengok by room type. Okay, kat sini kami ada note. Kalau 0 tu, kalau kira dia akan bertukar warna merah lah kat sini. Okey, untuk room number pula, okey, kita just pilih saja room number. Dia akan tunjuk by color. Contoh kat sini kan. Okey, kita tengok Okey, kat sini available room 1. Kalau not available red, kat sini maksud dia dah ada orang stay untuk that bilik. Okey, yellow dia akan kira double. Okey, contoh katakan kat sini, okey, sebelum tu kan scroll number kami ada explain tadi, dia kegunaan dia adalah untuk, kat sini ada bahagian scroll number, scroll function. Scroll ni function dia adalah untuk user view sekiranya melebihi bilik yang di booking. Contoh kita tengok, okey, sekarang kita dah letak 10 bilik. So kat sini ada 10, ada 8 row sahaja. So untuk kita tengok selepas bilik lavender 2 ni, sepatutnya akan ada Villa Rose 1 dengan 2 kan, dia tak view kan. So cara dia adalah user scroll ke bawah. So yang lain dia akan ke atas macam tu. Nampak tak? Okey. Kat sini kita boleh nampak lah. Kat sini, okey, tengok see Villa Rose. Okey. 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 So just naikkan balik. So dia akan takat ini saja. Kalau yang NA ni ignore sajalah, abaikan. Okey, sebab kita nak view dia sebab bilik ada melebihi daripada 8 row yang kita tetapkan kat sini. Ini function untuk scroll function bagi room number kita nak view. Kalau room type tak adalah, sebab room type dia ada 4. So dia dah view kat sini. So tak perlu, dia tak function lah. Dia tak perlu diguna untuk room function ni bagi room type punya bahagian. Kalau room number, yes, kita nak view. Okay, view bilik tu. Okay. Okay, kita back to yellow tadi. Okay. Kenapa yellow? Okay, kalau kat red kat sini kita double check kenapa dia berwarna merah. Okay, merah contoh kat sini 1 adalah 1 dengan 2. So means untuk Daisy 1, Daisy 2 dah ada orang booking. So see? Okay, dia akan bertukar warna lah. Okay, untuk tarikh tersebut. Okay, katakan untuk tarikh contoh kita ambil yang current lah. Okay, current this one. Okay, katakan akan ada satu kita ambil Tini dengan Raju. Okey, kita pilih 25. Okey, Tini, okey, kita katakan dia ambil Tini dengan Raju. Okey, katakan Raju tukar bilik, dia ambil Deluxe sama dengan Tini. Okey, Tini Lily kan. Okey, Lily 1. So kalau kita check kalender, okey, kita tengok tarikh yang sama okey. Okey, 20, 22. Okey, kita ambil tarikh yang sama. Contoh 21. Okey, 20, 21. Kita ambil 20 lah, 20. Okey, 20. Okey, tarikh yang sama sebab ikutkan 20. Tini akan stay dekat bilik Lily lah, Lily 1. Raju dia akan stay juga kat bilik Lily 1. So, bila kita buat macam tu, kita double check untuk Lily. Kita tengok sini. Kita nak nampakkan, kita ambil satu date lah. Deluxe. Lily. Okey. Okey, kita double check. 21 dia keluar, 20 dia check in. Okey, kita tengok kat sini Kita ambil 22. 22 + 1.
Okay, 2 hari. Okay, Lily. Okay, then. Okay. And then, kita ambil current date lah. Mudah untuk kita nampak kan. Okay, katakan dia masuk 25 bulan 1. And then, dia akan keluar 26 bulan 1. Esok. Okay, 1 hari. Okay, dia ambil bilik Lily. And then, okay, Tini akan ambil bilik Lily 1. So, Raju pula, dia katakan kita double check. Okay, Raju akan ambil contoh. Katakan dia masuk 25 bulan 1 juga. 25 bulan 1. And then dia nak keluar pada hari yang sama dengan Tini. So kita tengok, okay, sekarang ada 2 bilik yang sama di booking. So bila kita pergi kat kalender, okay, kita check kat sini Lily untuk yes, this one 25 hari bulan lah. Okay, this one. Okay, so kita nampak. So untuk bilik Lily 1, so dia dah ada double booking. Macam yang kami note kat sini, double booking. Okay, 25 hari bulan. So tak boleh macam tu. So user kena carikan bilik lain untuk Raju. So Raju kita kena bagi mungkin Lily 2 lah. Macam tu. So kat sini kita check, okay, Lily 2 available. So dia boleh booking lah. Macam tu view dia. So nanti user boleh play around lah. Sebab kami nak explain ni memang akan ambil masa yang panjang. So user play around, user akan nampak. Cuma first rujuk kami punya URN. URN dia ada tunjuk. Okay, grey apa, maksud dia blue apa. Kalau white maksud dia apa. Okay. Okay, kita back to calendar. Okay, this one lah saja. Yang tu saja untuk view. So user boleh, kalau nak tengok Februari pun boleh. Nanti dia akan kekal. Untuk Januari dia akan kekal dalam this data lah. Boleh print macam biasa, tak ada masalah. So nanti output dia akan keluar macam ni. Ni contoh untuk apa, RTS version 1. Kita tengok, kita view. Okay, this one. Yang ni untuk bahagian booking, room booking punya bahagian. And then another one adalah untuk bahagian this one. Kalau room number dia akan keluar macam ni lah. Kalau room type pun dia akan view room type. So just print saja. Contoh kita pergi restaurant. Okay, kalau room type, okay, room type. Kalau user nak print out room type, just click file. Okay, tunggu sekejap. Then print. So nanti dia akan view untuk bahagian lah. Okay, this one. Boleh print untuk simpan. Okay, dia akan view daripada date, first date sampai the last date untuk that month. Okay. Okay, ini untuk RTS version 1. Okay, dia punya kat sini. Okay, kita tengok yang lain pula. Okay. Untuk insert a new row, user boleh insert macam biasa lah. Actually boleh insert dekat sini. Tapi kami lebih suggest user insert masa dekat sini. So senang nak insert a new row macam ni saja. This one. Okay. 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 Beza dengan room. Okay, kita pergi pada RTS version 2. Okay, version 2 sama saja room booking. Okay, RTS version 1 sama saja. Beza dia adalah user tak perlu guna function scroll tadi. So tak ada function scroll tu. Format sama, dia punya view sama, untuk warna pun sama. Beza dia, dia tak ada drop down list dekat room type ni. Dia ada drop down list dekat bahagian bulan saja. Kalau user nak view secara bulan, mengikut contoh Februari, dia akan view. Okay, so just guna function this one. Untuk room type, begitu juga dengan room number, ikut function bulan sahaja. Yang lain semua dia akan view siap-siap kat sini lah. So contoh kita tengok kat sini Okay, dia dah complete 14 row ni. Untuk 14 bilik ni dia dah complete dekat sini. So kalau dia tengok number format untuk result dia 312411. So bila kita tengok room type, kita akan nampak dengan lebih jelas lah format dekat sini. Dia berkurang, dia akan nampak. Okay, apa yang berkurang kita tengok. Okay, so kalau katakan Januari, kita tengok tadi Januari. So nampak tak 1124. So maksud dia dah berkurang daripada 3 tu. Maksud dia 2 dah diambil Daisy tadi tu. Macam ni. Okay, see, kita tengok. Itu sahaja, dia view sahaja. Okay, masa dia print out, dia akan jadi macam ni. Okay, kita tengok print out, dia akan jadi macam ni. This one. Ini untuk RTS version 2 lah. Okay, yang ni booking tadi kan. Booking dia bahagian. Yang this one untuk bahagian room type. Okay, dia akan print secara keseluruhan. And then ini room number. So misal kata user nak tengok, okay, berapa orang dah booking, berapa bilik. Kalau nak print out lah. Okay, kalau tak, just view dekat sini. Saya kami tunjuk tadi. Pilih saja room type ke room number.
Dia punya function semua sama sahaja macam yang kami explain dekat RTS1 ni. Beza dia adalah room RTS version 1 dekat sini dia ada bahagian function dia sekali kan, room type dengan room number. Okey, dekat drop down list, dan dia ada scroll. Kira scroll ni function dia guna untuk room number, bisa kita kena scroll kat sini kan. Scroll kat sini. Okey, kalau ni untuk room number lah kalau kita nak scroll ke bawah macam tu. Okey, kalau untuk RTS version 1 version 2 tak perlu. User just pergi room type, room number, itu sahaja. Dan user boleh play around, boleh print lah, print macam biasa. Okey, misal kata user nak tambah, contoh kan sini kan mungkin ada lebih daripada 14 bilik. User kena request untuk custom made. Begitu juga dengan RTS version 1 lah, sama sahaja. User kena request sekiranya bilik melebihi daripada 14 bilik. Sebab yang ni daripada klien semasa kami dia ada 14 bilik resort. So dia bolehlah isi kat sini, tak ada masalah. Okey, kalau lebih daripada tu, misal kata room type pun sekiranya lebih. Macam contoh dia adalah macam-macam jenis room type kan. So far 8 saja list untuk sini dan 14 bilik. Kalau misal kata lebih daripada room type, ada lebih daripada 10 ataupun lebih daripada 8, dia kat sini lebih daripada 14, nanti kena request kepada kami untuk custom made adjust sebab dia melibatkan formula. Okey, itu saja. Okey, untuk dua-dua di sistem, user boleh view contoh guna function filter. Contohlah katakan user nak nak tengoklah untuk bulan 1. Okey, kalau user nak double check untuk check out ni berapa orang dah check out untuk bulan 1 punya amount lah. Contoh kita nak tahu berapa dah kita collect untuk bulan 1. So just filterkan dia, tick kat situ. So yang ini akan nampak total 2050. Kalau bulan 2 just tick kat sini. Okey, 2. So dia akan view. Okay, after that make sure select all balik. So function filter ni, yang mana ada function filter ni, dia boleh guna untuk kita view. Contoh kita nak tahu nama this guest ni berapa orang, berapa kali dah dia datang. So kita boleh tick saja nama. Okay, itu saja. So sekiranya user berminat, user boleh inform kat kami sama ada nak RTS1 ataupun RTS2. Just inform saja. Kalau ada tambah baik daripada bilik tu, just inform juga. Nanti kami akan custom lah, akan kira untuk new charge rate baru. Begitu juga kalau nak tambah, nak adjust daripada sistem yang sedia ada ni, nanti kami akan sketch dulu, kami akan inform. Okay, apa-apa user just play around. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh record. Nanti free kami akan balas one by one. Okay, itu saja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!